Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Dr. Ku Muhammad Asmadi bin Ku Muhammad Sa'ad, ahli-ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea. Sidang hadirin yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPGM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum penghayatan kedua hasanah Rasulullah SAW dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini, saya Nur Balkis Umairah binti Asrul Hisham akan bersama-sama anda semua untuk mengerusikan forum kita pada pagi ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk bual bicara forum penghayatan kedua hasanah Rasulullah SAW dalam kehidupan. Penghayatan. Apakah itu penghayatan? Menurut Kamus Dewan, penghayatan ialah perihal, perkara atau proses mendalami dan menjiwai sesuatu melalui penglihatan, pendengaran, pembacaan dan sebagainya. Hal ini berkait rapat dengan ad-din yang merangkumi gaya hidup yang menyentuh aspek kehidupan. Oleh hal yang demikian, Islam sebagai ad-din yang diamalkan ialah satu penghayatan dalam kehidupan seharian kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu." Dalam aspek ini, penghayatan ad-din merangkumi ibadah, akidah dan akhlak yang komprehensif, menyeluruh di mana apabila seseorang itu menghayati agama, maka agama akan hidup dan sebati dalam rohani dan luarannya. Seterusnya, apa pula kedua hasanah? Baiklah, perkataan Arab iaitu qaf, dal dan waw membawa maksud contoh ikutan, teladan atau dalam bahasa Inggerisnya yang lazim didengar ialah role model, manakala hasanah pula bermaksud kebaikan. Secara umumnya, kedua hasanah diertikan sebagai contoh teladan yang baik untuk dijadikan ikutan. Persoalannya, siapakah contoh teladan yang terbaik dalam Islam? Semestinya Rasulullah SAW. Hal ini terbukti kerana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Demi sesungguhnya adalah pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu orang yang senantiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik di akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah dalam masa susah dan senang." Tak tumbuh, tak melata. Jika tak sungguh, saya tak kata. Terlalu asyik saya berbicara tentang kedua hasanah Rasulullah SAW sehingga terlupa memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak lagi bergaya pada hari ini. Sebelum kata berselam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, eloklah kita berkenal-kenal dahulu. Kerana kata orang, tak kenal maka tak cinta. Baiklah, saya perkenalkan ahli panel yang pertama iaitu Aisyah Humairah binti Husnizan dan panel yang kedua Nur Aina Kristina binti Hamizan. Apa khabar saudari Aisyah pada hari ini? Baiklah, sepertinya saudari Aisyah mengalami sedikit gangguan. Apa khabar saudari Aina pada hari ini? Syukur Alhamdulillah saya sihat saja dan dapat bersama-sama pada perbincangan hari ini. Salam forum buat semua. Alhamdulillah. Okey. Selesai sudah sesi perkenalan kita, marilah kita kembali kepada topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu penghayatan kedua hasanah Rasulullah SAW dalam kehidupan yang menekankan aspek individu, keluarga dan masyarakat. Hadirin sekalian, apakah sebenarnya yang dimaksudkan secara mendalam dengan topik perbincangan pada hari ini? Bagi menjawab persoalan tersebut, izinkan saya mengajukan soalan berkenaan kepada ahli panel yang pertama dan ahli panel yang kedua untuk membincangkan. Dipersilakan saudari Aisyah Humairah untuk memulakan perbincangan pada hari ini. Terima kasih kepada saudari moderator. Salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati dan ustaz kami yang segak, tampan dan sejuk mata memandang. Pada pandangan saya, kedua hasanah bermaksud teladan yang baik yang ditunjukkan oleh seseorang agar menjadi contoh ikutan kepada orang lain.
Dalam konteks keluarga, qudwah hasanah merujuk kepada peranan ibu bapa dan ahli keluarga dalam menunjukkan contoh akhlak, ibadah dan kasih sayang yang selaras dengan ajaran Islam supaya dapat membentuk keluarga yang beriman, berakhlak mulia dan harmoni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, iaitu qudwah hasanah bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingati Allah. Ayat ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW ialah contoh terbaik dalam semua aspek kehidupan, termasuklah dalam membina keluarga yang berkasih sayang dan berdisiplin. Rasulullah SAW menunjukkan qudwah hasanah dalam keluarga melalui kasih sayang dan kelembutannya dalam mendidik isterinya dan anaknya. Selain itu, baginda menekankan agar bertakwa, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, berdisiplin dalam melakukan ibadah solat. Di samping itu, baginda sering berkomunikasi dan bermusyawarah dengan ahli keluarganya dalam membuat satu keputusan. Misalnya, baginda menerima pandangan Ummu Salamah ketika perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik antara kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menjadi bukti jelas bahawa qudwah hasanah dalam keluarga bermula daripada akhlak Rasulullah SAW itu sendiri. Baginda seorang suami yang penyayang, bapa yang lembut dan ketua keluarga yang adil. Baiklah, terima kasih kepada Cik Aisyah. Kita teruskan pula dengan penjelasan daripada ahli panel yang kedua, Cik Aina. Silakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Salam sejahtera kepada sidang hadirin yang manis-manis dan segak belaka. Alhamdulillah atas nikmat yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kesempatan pada kali ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang sungguh menarik dan berilmiah ini. Antara penghayatan qudwah hasanah Rasulullah SAW dalam kehidupan menerusi aspek masyarakat ialah melalui kepribadian akhlak mulia Rasulullah SAW dengan masyarakat setempat. Akhlak mulia merupakan tunjang utama dalam membina sebuah kehidupan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Sebagai contoh, sikap masyarakat yang saling menghormati antara satu sama lain, tolong-menolong dan bertoleransi antara satu sama lain. Rasulullah SAW merupakan insan yang menjadi panduan yang terbaik yang perlu diteladani oleh sekalian makhluk manusia di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 seperti yang ditegaskan oleh saudari Umairah dan juga saudari Aisyah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahawa Rasulullah SAW ialah contoh unggul dalam segala aspek. Baginda sentiasa menonjolkan sifat penyayang, keadilan, amanah dan sikap peduli terhadap umatnya tanpa mengira bangsa dan agama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut menyatakan bahawa tujuan utama kerasulan adalah untuk mendidik umat manusia dengan akhlak yang baik. Sebagai analoginya, amalan bertegur sapa dengan jiran tetangga bagi meratkan lagi hubungan antara satu sama lain. Oleh itu, kita hendaklah mencontohi sifat Rasulullah SAW dalam kehidupan sebagai seorang manusia agar dapat melahirkan komuniti yang berteraskan keimanan, berakhlak mulia, mahabbah, sakinah dan lain-lain lagi. Bahkan, penghayatan ini menjadikan Islam sebagai rahmatul lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Baiklah, terima kasih kepada Cik Aisyah dan Cik Aina atas penjelasan berkenaan apakah itu qudwah hasanah dari aspek keluarga dan masyarakat. Baiklah, seterusnya saya ingin mengajukan soalan kepada saudari Aisyah pula tentang qudwah hasanah masyarakat ini dengan lebih qudwah hasanah keluarga dengan lebih mendalam. Lebih-lebih lagi perbuatan sifat dan akhlak Rasulullah perlu diterapkan. Oleh itu
Apakah pendapat saudari tentang kedua hasanah dari aspek keluarga ini dengan lebih mendalam? Okey, baiklah. Terima kasih. Soalan yang diberikan oleh saudari sangat menarik pada hari ini. Okay, hadirin yang dihormati, pada pendapat saya penghayatan khuduwah hasanah Rasulullah SAW dalam kehidupan keluarga amat penting kerana ia menjadi panduan kepada umat Islam dalam membina keluarga yang beriman, berakhlak mulia dan harmoni. Rasulullah SAW bukan sahaja menjadi pemimpin umat tetapi juga contoh terbaik sebagai seorang suami, ayah dan datuk yang penuh kasih sayang, tanggungjawab serta kebijaksanaannya. Antara bentuk penghayatan khuduwah hasanah dalam kehidupan keluarga ialah menunjukkan kasih sayang melalui perbuatan dan tutur kata. Baginda SAW sering mengungkapkan kata-kata mesra kepada isteri-isterinya seperti panggilan lembut ya Humaira kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, tanda cinta dan penghargaan baginda terhadap Aisyah. Dalam satu kisah, Aisyah pernah minum dari satu bekas, lalu Rasulullah SAW minum dari tempat yang sama. Ini menunjukkan kasih dan keintiman yang halal antara suami isteri. Selain itu, baginda juga amat menghormati dan menghargai wanita. Dalam khutbah terakhir baginda, Rasulullah SAW berpesan, berbuat baiklah kepada wanita kerana sesungguhnya mereka adalah amanah di sisi kamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini menunjukkan bahawa Islam menuntut suami untuk menjaga, memuliakan dan mendidik isteri dengan penuh kasih, bukan dengan kekerasan. Rasulullah SAW turut menekankan pendidikan anak-anak dengan penuh hikmah dan kesabaran. Baginda tidak pernah meninggikan suara terhadap anak-anaknya, bahkan memberi nasihat dengan cara yang lembut. Sebagai contoh, ketika anaknya Fatimah radhiyallahu anhu datang mengadu tentang kepenatan menguruskan rumah tangga, Rasulullah SAW tidak memarahinya. Sebaliknya, memberi nasihat agar membaca zikir Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali dan Allahu Akbar sebanyak 34 kali sebelum tidur. Ini menunjukkan kebijaksanaan baginda dalam mendidik dengan kasih sayang, bukan dengan tekanan. Namun hadirin sekalian, jika kita meneliti realiti pada hari ini, nilai khuduwah hasanah semakin pudar dalam kebanyakan keluarga pada zaman ini. Kajian oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat iaitu KPWKM menunjukkan peningkatan kes penceraian dalam kalangan pasangan muda berpunca daripada kurangnya komunikasi, tekanan kewangan serta ketiadaan contoh teladan yang baik dalam keluarga. Selain itu, pengaruh media sosial dan hiburan tanpa batas menyebabkan ramai ibu bapa leka lalu gagal membimbing anak-anak dengan nilai Islam. Kanak-kanak kini lebih meniru influencer berbanding meneladani akhlak Rasulullah SAW. Fenomena ini membimbangkan kerana ia akan melahirkan generasi yang hilang adab, kurang empati dan mudah terpengaruh dengan budaya hedonisme. Oleh itu, amat penting bagi kita menghidupkan semula penghayatan khuduwah hasanah Rasulullah SAW dalam rumah tangga dengan mencontohi cara baginda berkomunikasi, mendidik serta menegakkan nilai agama dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai kesimpulannya, khuduwah hasanah Rasulullah SAW merupakan panduan yang sempurna bagi membina keluarga bahagia dunia dan akhirat. Baginda menzahirkan kasih sayang, kesabaran, tanggungjawab dan ketegasan yang seimbang dalam mendidik keluarga. Jika setiap keluarga berusaha mengamalkan teladan Rasulullah SAW ini, insya-Allah akan lahir masyarakat yang berakhlak mulia, beriman dan harmoni. Marilah kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dalam setiap langkah kehidupan berkeluarga agar rumah tangga kita menjadi tempat yang penuh rahmah, mawaddah dan sakinah. Sesungguhnya yang paling baik di antara kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Terima kasih atas perkongsian panel yang pertama. Tidak dapat menafikan bahawa kita sendiri dapat melihat sikap masyarakat di sekeliling kita sebelum kita beralih kepada langkah kepada kedua hasanah Rasulullah SAW dalam kehidupan masyarakat pula secara lebih mendalam. Saya ingin menyimpulkan bahawa perkara ini memang berleluasa dari segi perceraian kerana kurangnya ilmu dalam diri masing-masing.
Baiklah, sekarang kita teruskan dengan soalan tadi kepada ahli panel yang kedua, iaitu saudari Aina. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator yang sentiasa aktif menanyakan soalan yang intelek. Pada pandangan saya, soalan yang diberikan oleh saudari sangat menarik pada hari ini. Hadirin yang dihormati, tambahan pula, antara penghayatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi aspek masyarakat ialah mengukuhkan perpaduan nasional. Jika kita lihat sebenarnya berkenaan dengan masyarakat ini, banyak yang kita boleh kaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya memfokuskan kepada pengukuhan perpaduan nasional. Perpaduan nasional ini merupakan elemen yang sangat penting dalam membentuk negara yang aman dan sentosa. Hal ini kerana perpaduan dapat menyatu padukan rakyat dan melahirkan sesebuah negara yang maju serta madani tanpa berpecah belah mengikut fahaman sendiri. Dalam hal ini, umat Islam diajar agar menjadikan qudwah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup kerana baginda bijak dalam memimpin masyarakat yang pelbagai latar belakang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-103, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan antara hati-hati kamu, maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang yang bersaudara. Ayat ini menyatakan bahawa perpaduan merupakan nikmat Allah yang perlu kita pelihara dalam kehidupan seharian. Rasulullah SAW telah membuktikan perkara ini dalam membina masyarakat Madinah dan Mekah dengan menyatu padukan golongan Muhajirin dan Ansar melalui ikatan persaudaraan setelah termanterainya Piagam Madinah. Langkah ini boleh diaplikasikan dalam sesebuah negara yang berbilang kaum seperti Malaysia. Malahan Rasulullah SAW menekankan kepentingan kasih sayang dan persaudaraan dalam kalangan umat baginda. Baginda pernah bersabda, orang mukmin dengan orang mukmin yang lain ibarat sesebuah bangunan dan sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Hadis ini menggambarkan bahawa kekuatan sesebuah masyarakat terletak pada kesatuan dan saling menyokong antara satu sama lain. Dalam konteks di Malaysia, perpaduan perlu dipupuk sepenuhnya dalam diri rakyat seperti dapat meningkatkan semangat kerjasama dalam kalangan kaum Cina, India dan juga Melayu agar dapat membentuk negara yang hebat di mata dunia. Sekian itu daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Aina. Cantik dikena doko suasa, tidak perasan kancingnya parat, guru pembina negara bangsa, mendidik insan dunia akhirat. Begitu banyak sekali ilmu yang telah dikongsikan oleh kedua-dua orang ahli panel kita pada hari ini. Terima kasih. Sebelum itu, molek kiranya jika saya menyentuh topik ini dengan menceritakan satu kisah tentang satu kisah di mana seorang Yahudi tua yang tidak menyukai Nabi yang berada di tepi jalan dan sentiasa memberitahu kepada orang-orang di sekeliling bahawa hinanya Muhammad, kata dia. Tetapi tanpa disedari, sedangkan setiap hari berlalu Nabi lah yang telah menyuapkan makanan kepada Yahudi ini. Sehinggalah pada satu hari Nabi Muhammad wafat. Kemudiannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Nabi untuk memberi makan kepada Yahudi tersebut. Namun Yahudi tersebut berkata, ini bukan tangan yang sama. Dan pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengakui perkara tersebut dan mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Kemudian Yahudi ini memeluk Islam. Kisah ini amat menyentuh hati kerana walau sehebat mana sekalipun manusia itu, mereka tetap tidak akan dapat menandingi Rasulullah yang sentiasa mendapat jagaan dan peliharaan Allah. Baginda penuh dengan kasih sayang, kesabaran dan kelembutan walaupun dihina. Sahabat-sahabat pernah bertanyakan kepada Sayyidatina Aisyah mengenai akhlak Rasulullah. Beliau menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran.
Jelaslah bahawa akhlak Rasulullah boleh dikaitkan dengan qudwah hasanah dari aspek individu pula. Kerana berbuat baik dan beradab itu bergantung kepada diri kita sendiri. Kerana kita semua dikurniakan akal oleh Allah untuk membezakan baik dan buruk. Dan bukan dari segi akhlak semata-mata, malah takwa kita, iaitu akidah dengan mengamalkan amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan. Kesimpulannya, penghayatan qudwah hasanah Rasulullah SAW dalam kehidupan yang menekankan aspek individu, keluarga dan masyarakat amatlah penting kerana Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Kami yang menjadikan kematian dan kehidupan. Kenapa Allah menyebutkan kematian sebelum kehidupan? Syair Arab ada menyatakan bahawa tiadalah kematian itu melainkan hanyalah perpindahan dari kampung yang fana menuju kampung kekal abadi. Ulama menafsirkan bahawa kita berasal daripada keadaan yang tiada hinggalah Allah menciptakan kita. Bermula dengan alam roh yang kemudiannya berpindah ke alam rahim, dilahirkan ke dunia yang penuh pancaroba dan kembali ke alam barzah sehinggalah akhirnya ke hari kebangkitan iaitu kiamah. Jadi semestinya tujuan hidup kita adalah kerana Allah semata-mata dan Rasulullah SAW merupakan perantara yang sememangnya perlu dijadikan ikutan sehinggalah ke hujung nyawa kita semua. Dapatlah dikaitkan bahawa kita perlu menghayati qudwah hasanah Rasulullah SAW kerana hidup orang yang dirahmati oleh Allah ialah hidup baginda Rasulullah SAW. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Baiklah, saya akan menutup tirai forum pada hari ini. Sekian, terima kasih.